Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan permasalahan muwafiq dan juga masbuk yang ramai orang tidak jelas dan faham konteks yang betul. Dan ramai saya lihat masyarakat melakukan kesilapan dan juga kefahaman yang salah dari sudut muwafiq dan juga masbuk. Baik, video ni agak panjang, jadi perlu tengok satu persatu agar kita dapat memahaminya dengan baik. Apa maksud muwafiq? Muwafiq ini adalah dapat masa. Masa ini macam mana? Masa ini, contohnya, kita baca Al-Fatihah ini dalam satu Fatihah yang pertengahan. Dia tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Contohnya macam dia bukan bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jadi Fatihah yang pertengahan, bukan terlalu laju dan bukan terlalu perlahan. Anggaran masa dalam 25 saat. Jadi dalam kategori itu, jika datang lambat ke, datang awal ke, itu bukan jadi permasalahan. Muwafiq ini, dia sempat membaca, sempat diberi ruang masa ataupun tidak. Kalau ada masa untuk membaca Al-Fatihah, walaupun dia datang selepas imam membaca doa iftitah, kan, habis saja imam membaca doa iftitah, kemudian imam terus membaca Al-Fatihah, kan. Dalam kategori Al-Fatihah dan juga saktah dan juga imam senyap sekejap itu, dan juga membaca surah pendek, itu ada ruang 3 kali lagi, 3 masa lagi untuk dia membaca surah Al-Fatihah. Walaupun dia datang pertengahan, dia dianggap sebagai muwafiq. Sebab apa? Ada masa untuk beliau melengkapkan Al-Fatihah. Jika tidak ada masa, dianggap sebagai masbuk, kan? Jika tidak ada ruang masa, contohnya datang-datang terus imam membaca Qul huwallahu ahad, jadi dia tidak ada masa yang mencukupi untuk beliau menyelesaikan Fatihah, dianggap sebagai masbuk. Jadi jika dalam kategori muwafiq, dia wajib menyudahkan Al-Fatihah. Dia wajib menyudahkan, menyelesaikan Al-Fatihah. Sebab apa? Imam tidak tanggung Fatihah dalam kategori orang yang muwafiq. Sebab apa? Kalau dia terus rukuk tanpa menyudahkan Fatihah, batal solat makmum itu. Jadi dia kena tunggu dan selesaikan Al-Fatihah dengan 3 rukun yang panjang. Rukun yang panjang ni apa? Rukuk. Ni panjang. I'tidal tak namakan rukun yang panjang, ni pendek. Sujud rukuk, rukun yang panjang. Duduk antara 2 sujud, rukun yang panjang, yang pendek. Duduk antara 2 sujud, rukun yang pendek. Sujud yang kali kedua adalah rukun yang panjang. Kalau dia tak selesaikan lagi, mana dia perlu ketika imam meneruskan rakaat yang kedua, dia terus bersama dengan imam.
Jadi bermakna rakaat yang dia tidak dapat menyelesaikan Fatihah tadi terbatal. Dia perlu apabila imam nanti bagi salam, dia perlu naik semula untuk menyelesaikan rakaat yang terbatal tadi. Ya. Baik, muafiq ini dia boleh jadi dalam kategori ini, kan? Contohnya macam seorang makmum itu dia tidak mampu, tidak menyelesaikan masalah Fatihah dia ada ruang masa, tapi masa yang dia ada itu dia manfaatkan untuk baca doa iftitah. Jadi dalam kategori ini dia ada ruang, tapi dia gunakan dengan membuat perkara sunat, maka dia wajib untuk menyelesaikan Fatihah tersebut. Dia dalam kategori muafiq. Ataupun dia lupa. Lupa ini maknanya imam baca, dia senyap. Bacaan imam itu tidak dianggap sebagai makmum membaca. Bacaan ini adalah rukun qauli. Dia kena ada pergerakan mulut. Kalau tak ada pergerakan mulut, dalam hati saja, tidak dinamakan bacaan Al-Fatihah. Dia kena sebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia lupa untuk membaca. Jadi dia wajib kena selesaikan bacaan Al-Fatihah. Ataupun syak, ataupun gagap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi dalam kategori ini pun syak, gagap. Dia perlu menyelesaikan Fatihah. Ataupun lupa surah. Contohnya, dia perlu membaca Fatihah dulu, tapi dia baca surah lain dulu. Surah Qul Huwallah dulu. Kan? Bila dia habis saja baca Qul Huwallah, dia baru teringat bahawa dia tertinggal surah Al-Fatihah. Jadi dalam kategori ini, yang berpunca daripada keuzuran makmum, dia wajib menyelesaikan Al-Fatihah. Dia dianggap muafiq. Sebab apa? Dia ada ruang masa untuk dia menyelesaikan Al-Fatihah. Manakala masbuk, dia tidak ada masa untuk menyelesaikan Al-Fatihah, dia perlu rukuk serta-merta bersama imam. Tak selesai lagi Fatihah, Fatihah tersebut ditanggung oleh imam. Jadi dia tidak boleh menghabiskan Al-Fatihah dalam kategori masbuk ini. Dia tidak boleh menghabiskan Al-Fatihah jika sebab apa? Dia perlu ikut imam. Kalau dia selesaikan juga Fatihah, jika imam i'tidal, dia tidak rukuk lagi, boleh membatalkan solat makmum tersebut. Sebab apa? Dia telah melangkaui rukun yang seterusnya. Melangkaui rukun yang seterusnya. Dia tidak mengikut imam. Dalam kategori lain, masbuk muafiq ini bukan terhad kepada rakaat yang pertama sahaja. Rakaat yang kedua, ketiga, keempat boleh jadi dalam kategori muafiq dan juga masbuk juga. Contohnya macam rakaat yang kedua, kan? Dalam rakaat yang kedua, imam cepat bacaan, kan? Bacaan Fatihah dia cepat, kan? Tak cukup lagi 25 saat, dia dah rukuk. Okay. Dalam kategori tersebut, jika makmum dapati bahawa imam ini terlalu cepat, dia terus kena ikut imam. Ini dalam kategori, boleh dikatakan dalam kategori masbuk. Jika imam cepat. Jadi dalam kategori imam cepat ini, terus kena ikut imam. Sebab dia tidak ada ruang yang cukup untuk beliau menghabiskan Fatihah. Sama juga dalam jika rakaat yang kedua, makmum itu uzur. Imam dah naik, makmum lain dah naik, kan? Dah membaca Al-Fatihah.
ada seorang makmum ini yang agak uzur, lututnya sakit dan beliau mungkin saiz badannya agak besar, pergerakannya agak lambat, sehingga apabila beliau sudah berdiri, baru dianggap sebagai, dikiraan sebagai cukup masa ataupun tidak. Kan? Jika dia berdiri dalam keadaan imam sudah membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallah, dia tidak ada ruang yang cukup untuk beliau membaca Al-Fatihah. Jadi dalam kategori ini boleh dianggap sebagai masbuk, kan? Dalam rakaat yang kedua tadi, kan? Jadi apabila beliau tidak selesai lagi Fatihah, imam rukuk, dia wajib kena rukuk sekali dengan imam. Baik, itu permasalahan dari sudut muwafiq dan juga masbuk. Jadi dia tidak terhad dalam rakaat yang pertama sahaja, boleh jadi rakaat yang kedua, ketiga dan keempat. Wallahu a'lam.